beg. Kak, pasal TikTok. Pasal TikTok gitu, Kak. Hai, Assalamualaikum guys. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya di channel Neseri. Alright guys, sekarang kita berada dekat Panda, dekat pintu masuk ke Pasar Karat. Malam hari ni saya nak ajak korang round dalam sana. Tapi sebelumnya saya nak tunjuk korang jalanan. Kalau pukul macam gini korang baik jalan naik motor ke apa kan, memang jalanan jam lah. Alright, kita masuk ke topik kita. Saya nak ajak korang buat round ke bahagian dalam sana. Dekat sana tu ada banyak benda yang boleh kita jumpai. Alright, sekarang ni saya jalan pukul 8 lebih lah. Pukul 9, boleh dekat 9 lah. Sekejap lagi pukul 9. Hari Ahad malam. Besoknya Isnin. Right, jom kita masuk ke dalam. Jadi pasar ni buka dia memang setiap malam. Start daripada pukul 6 lah boleh cakap sampai pukul 1 pagi. Jadi so far memang suasana dia masih slow lagi. Macam gini dah senang jalan. Kalau dah agak dekat tengah malam nanti memang ramai. Ayah, nak saya tahu. Ada orang dapat boleh. semua sama kan? Ada 3 beg. Beg dia awak. Saya pilih lah 3 beg. Orang ni badai pun mungkin. Awak ni jangan memaksa, boleh tak? Waterproof, tak pasal bukan. Chef bag, waterproof, full bag, wash bag, sling, gold. Ada ke tak ada main? Ambil seorang satu. Kau nak ambil seorang satu? Satu RM20 yang belakang, waterproof, tak pasal hujan. Masuk mahnya, masuk boleh. Pakai bertambah je. Mana hitam ni? Sebab hitam terkena macam ni. Sama. Dah, baunya dah. Buat kat atas, ke bawah. Ni memang betul orang pegang.
Abang ni dah lock 2 nampak. Lagi satu dia mau angkat. Kita bagi borok. Bang, 3 beg 35 bang percuma satu beg tau. Beg Alright. plastik percuma bang. Jangan risau. Beg plastik percuma Main mak. Ingatkan percuma yang dekat sini. Kau jumpa satu beg lagi makan modal bang. Mana tahu malam ni nak kasih offer kan. Oh, ini dah cukup offer kok ni 3 beg 35. Saya double. Alright, satu lagi pilih dulu ni. Boleh bang, singgah pilih 3 beg 35, boleh capur-capur 3 beg masuk tengok lo. Boleh bang, 3 beg 35, boleh capur-capur 3 beg masuk tengok lo, singgah pilih. Awak dah. Ni. Tak nak. Cantik beg kau punya tu. Ameng ke sini. Beli. Lagak ke? Larat ke dek? Kakak. Alright bang, dah jumpa satu lagi bang. Jumpa, mantap bang. Jack, dah jumpa Jack? Ya. Ada tali panjang dalam dia. Tepi. Kat tepi dia. Bukan tepi kocek dia. Kalau tak ada sebelah depan tu. Ada tak? Mana lagi banyak? 35. Rekod Ha? Tengah rekod ke? Ah, dah kau ni. Kita buat magic dia sekali. Yang besar belakang ni sama kan? Kalau ambil besar ni saja 2. Yang besar belakang ni sama juga. Sama je 35. Abang bagi skeping kan. Mak ni saya skeping kan. Saya skeping. bagi tengok 6 keping. 6 keping. Terima kasih. Magic. Terima kasih bang. Sama bang. Dua 40 besar. Tapi satu besar. Baik. Kita jalan lagi. Tinggi kan orang. Korang kalau nak cari yang bandel, dekat sini pun ada. Dekat sini ada satu pot kasut bandel. Ini dia pot dia.
Kenapa ada pembangkang di bawah? Ada pembangkang situ. Dulu dia kat komplain. Bang, okey bang. Ikut kerja saya bang. Viral bang masuk TikTok. Kak, masuk TikTok. Masuk TikTok gitu bang. Kak. Masuk TikTok. TikTok ni. Bos.
Bentaran nak game dia. Kau punya ni dia tu dia bukan. Apa bukan? Nak tengok. Tengok tu. Eh, mana ni dia? Patung tu. Patung yang ni. Berapa ringgit tu bang? Yang ni kita bagi bang. Bagi. Oh. 225 bang. Ah. Dia punya kamera HD. Abang boleh tengok dia punya kamera. Kualiti dia HD eh? Bateri bertahan lama bang. Oh. Dalam sejam dapat main dalam 30 ke 35 minit. Dah habis list lah bang. Oh. Dah habis list. Habis les. Round. Saya rasa kita dah hampir sampai tempat awal mula tadi. So kita buat closing lah. Sampai di sini dulu video kita. Jalan-jalan dekat ni Bazar Karat ni. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jumpa lagi bersama saya Nasir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni dapat beg ni 3. Beg murah. 3 beg 35. Okey lah buat kerja kan. Di sini. The Bluetooth device is connected successfully.